Okey, next soalan nombor 2 bagi trial Terengganu. Okey, Raja 2 menunjukkan kegunaan grafen sebagai sensor. Perkembangan pesat bidang kejuruteraan perubatan dan lain-lain disiplin ilmu menyumbang kepada aplikasi nanoteknologi terkini dalam pelbagai aspek kehidupan. Nampak tak? Soalan depan, dia kadang soalan 1, soalan 2 tu, dia dah memang benda yang menghafal. That's why lah kalau kita tak menghafal, dia akan jadi macam downkan kita tau. Alamak, soalan 1 aku tak boleh buat. Alamak, soalan 2 tak boleh buat. So, kita akan down. That's why settlekan yang menghafal tu. Jangan ambil remeh lah benda yang menghafal tu. Okey, macam ni kan. Apakah maksud nanoteknologi? Kita akan tengok setiap soalan tu dia memang akan mulakan dengan maksud-maksud. So benda tu lah kita kena score sebenarnya. Kita selalu abaikan yang menghafal. Kita selalu mencari risau. Bab garam lah aku tak reti. Bab redox lah. Tapi benda yang kita boleh score, kita lupa. Okey. So settlekan tahu yang menghafal ni. Ini soalan nombor 2 ni memang soalan menghafal je. Memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Okey, pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Okey, nyatakan satu sifat fizik grafen. Ini memang menghafal sifat fizik dia kat sini. Hafal. So kita boleh pilih apa tadi? Kita ada luksina, kita ada kuat dan keras, anything lah. Okey, mengapakah grafen sesuai digunakan sebagai sensor? Menghafal juga. Benda tu dekat mana? Kat sini. Kenapa dia sesuai sebagai sensor ini? Mempunyai luas permukaan yang tinggi. Mempunyai luas permukaan yang tinggi. Mengapakah zarah nano sesuai diaplikasikan dalam bidang tekstil dan kosmetik? Kerana saiz zarah sangat kecil. Saiz zarah sangat kecil. Kan tengok iklan Safi kan, yang Safi Ratna Gold ke, kan, tu maksudnya dia memang bubuh sumber emas kot dalam dia punya tu, kalau tengok iklan dia kan. Okey. Berikan satu kegunaan lain nanoteknologi dalam bidang tekstil atau kosmetik. So, pilih salah satu lah. So, kalau kita pilih dalam bidang tekstil, kita akan pilih katakanlah fabrik kalis air. Fabrik kalis air ataupun fabrik kalis api. Kalau kita pilih bidang kosmetik, kita kata menghasilkan produk yang boleh meresap dengan mudah. Boleh meresap dengan mudah. Okey, nampak tak berapa markah dia? 5 tau. 5 markah ni menghafal je.